Dia orang Madinah. Nabi tak mai lagi Madinah, dia sudah masuk Islam. Dan selepas dia masuk Islam, dia menjadi satu orang yang sangat alim, dan dia juga seorang yang faqih, yang cukup faham tentang Islam. Pahaman dia terhadap Islam tidak pernah tersasar. Dia faham betul macam mana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW sebut tentang Muaz bin Jabal ini. Nabi kata dalam kalangan sahabat-sahabat aku yang ramai-ramai ini, satu orang yang cukup alim tentang halal haram ialah Muaz bin Jabal. Itu satu endorsement, satu cop mohor Nabi bagi kat dia. Nabi sebut di depan semua orang. Nabi kata dalam ramai-ramai sahabat aku ini, Muaz bin Jabal, dia ni satu orang yang cukup alim tentang halal dan haram. Ketika Muaz bin Jabal ini menghadapi saat-saat kematian dia, orang ada kat tepi dia, mereka kata kat dia, dia kata, ya Aba Abdirrahman. Itu kunyah dia. Nama dia Muaz bin Jabal, tapi dia dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Orang ada di tepi dia ni, mereka bisik ke dia. Mereka kata, ya Aba Abdirrahman, pesanlah apa-apa pun kat kami. Tuan-tuan, cuba tengok. Yang kata orang hebat ini, sampai saat akhir dia, orang nak ambil manfaat daripada. Kata Muaz bin Jabal, dia kata, tolong siapa-siapa, tolong bagi aku bangkit duduk. Bila dia bangkit duduk tu, dia kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu dan iman, dia ada kedudukan. Ini dua perkara yang sangat essential, dua perkara yang sangat important dalam hidup manusia, dua perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Apa dia? Al-ilmu. Ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada guna kita dalam dunia. Yang kedua ialah iman. Kalau sekiranya kita hidup di atas dunia ni dalam keadaan tak beriman kepada Allah, tak ada makna hidup kita. Siapa pulun, siapa usaha cari ilmu, cari iman, dia akan dapat. Siapa usaha cari ilmu, tang mana ada pengajian, tang mana ada tempat orang mengajar ilmu, dia pi, dia sampai, dia belajar, dia akan dapat ilmu itu. Kata Muaz bin Jabal. Demikian juga iman. Kalau sekiranya kita tidak usaha, kita tidak pulun, kita tidak cari iman, kita tidak dapat iman. Kata Muaz bin Jabal, ilmu dan iman ini ada kedudukan dia. Dia ada tempat dia. Siapa usaha, siapa pulun untuk nak dapatkan dua benda ni, wajadahuma, dia akan dapat dua benda ni. Kata hadis ni, dalam keadaan dia penat nak mati tu, dia sebut benda ni thalatha marrat, 3 kali dia ulang. Dalam keadaan penat tu, dia bagi dia bangkit duduk, dia sebut benda ni. Dia kata, innal ilma wal iman, sesungguhnya ilmu dan iman itu ada kedudukan dia. Siapa cari, dia dapat. Dia kata, dia ulang 3 kali.